saya mulakan dengan 4 ma'rifah. 4 ma'rifah. Ada 4 ma'rifah yang perlu kita perolehi sebelum kita mati. Sebelum kita mati ni tuan-tuan, ada 4 ma'rifah yang perlu kita perolehi. Pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Kadar minimum adalah sifat 20. Kadar minimum adalah sifat 20 ataupun akidah 50 yang kita sebut akidah beriman dengan Allah secara tafsili. Panjang, bab mengenal Allah ni panjang. Memang panjang. Yang kedua, ma'rifatul Rasul. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia keluar daripada bumi ni, mati, cukup kadar dia mengenal Allah tu cukup, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia cuai. Banyak kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tak kenal. Maka dengan tidak mengenal kemuliaan Rasulullah akan ada beberapa musibah di akhirat nanti walaupun dia beriman. Antaranya, dia akan bersusah payah dengan masyarakat ataupun dengan umat-umat yang lain ketika nak meminta syafaat faslil qada ataupun syafaat uzma ataupun syafaat kubra. Seperti mana yang disebut oleh para ulama kita, orang yang mati dalam keadaan dia tidak mengenal Rasulullah adalah pemberi syafaat yang pertama dan dia terlupa, maka pada hari akhirat nanti ketika umat-umat Rasulullah yang kenal kedudukan Rasulullah terus mencari dan duduk bersama Rasulullah, orang yang tidak kenal kelebihan Rasulullah ni dia akan bersusah payah dengan umat-umat yang lain pergi minta syafaat, pergi minta istighasah daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya baru dia sampai pada Rasulullah. Rupanya Rasulullah lah pemberi syafaat pertama. Macam mana dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak kenal kedudukan ini? Bukankah dia telah diminta untuk setiap hari mengingati kedudukan ini sekurang-kurangnya 5 kali atau 10 kali, iaitu yang disebut dalam doa selepas azan, dan sebagian ulama kata selepas azan dan iqamat, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmud. Ada 3 kelebihan Rasulullah yang tiap-tiap hari kita diajar untuk ingat. Wasilah, fadilah, maqam mahmud. Tiap-tiap hari semua sembahyang kena ingat kelebihan Rasulullah. Dan kita akan bincangkan tentang ma'rifatul Rasulullah pada hari ini. Dan yang ketiga, ma'rifatun nafs. Kena kenal diri, tuan-tuan. Ada orang dia tak kenal diri dia. Dia sombong, dia tak kenal keaiban-keaiban, dia tak kenal penyakit-penyakit, sifat-sifat buruk yang ada pada diri dia. Dia keluar daripada bumi ni, daripada dunia ni dengan perasaan sombong, tak taubat dan sebagainya. Banyaklah tak mengenal diri. Ulama kata siapa kenal Allah sepatutnya kenal diri. Dan yang keempat, ma'rifatul akhirah. Dia kena kenal akhirat dan perjalanan-perjalanan akhirat. Jangan sampai pergi akhirat tak tahu ke benda, tuan-tuan. Tak tahu ada ni, tak tahu ada ni, tak tahu ada tu, tak tahu amalan apa yang menyelamatkannya di sini, apa amalan yang meningkatkan darjat dia di sini, apa amalan, tak tahu perjalanan akhirat. Ya. Dan tak tahu keutamaan akhirat. Biasanya orang macam ni juga tak ada ma'rifatud dunia. Jadi 4 ma'rifah ni penting, tuan-tuan. 4 ma'rifah ni sangat penting. Apa dia? Ma'rifatullah,
wa ma'rifatul rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatun nafs, wa ma'rifatul akhirah. Jadi jangan kita tinggalkan dunia ini tanpa ada empat ini, dan sepatutnya inilah empat makrifah yang perlu kita sentiasa usahakan belajar. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam ialah saya sentiasa tekankan, apabila kita masuk pada satu-satu musim, masuk dengan belajar berkitab. Belajar. Kalau kita nak fahaman agama kita ini meningkat dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, hendaklah kita tingkatkan kefahaman agama kita ni dengan berkitab, berguru. Andai kata tak sempat nak berguru tiap-tiap hari, tak apa, paling kurang berkitab setiap hari. Jadi masuk tahun ini kitab, ataupun bulan ni khatam kitab ni. Tuan-tuan pun tahu, bukan ini bukan pendekatan orang Islam, ni pendekatan, maksudnya orang Islam memang sepatutnya lebih utamakan. Ini pendekatan orang-orang yang berjaya seluruh dunia. Banyak membaca ni dan menghabiskan buku ini pendekatan orang berjaya. Bahkan disebut itu CEO pun begitu, menghatamkan buku-buku manajemen ke psikologi ke apa ke, setahun dan 50 buku. Jadi ada peningkatan. Siapa yang nak ada peningkatan dalam diri, kena ambil pendekatan macam tu. Kitab ni khatam, kitab ni khatam, kitab ni khatam, kitab ni khatam. Kalau dalam akademik ini khatam, kalau mungkin dalam bisnes ada modul-modul. Pendekatan berkitab ni penting. Kita dalam pengajian kita engineering, habis textbook. Medik, habis textbook. Ekonomi, habis textbook. Modul accounting, SCCA habis. Bab agama ceramah kena. Bab agama ceramah. Macam mana agama, kefahaman agama nak maju? Zaman sekarang ni ambil agama media sosial je. Kitab tak khatam apa pun. Dahlah media sosial tu penuh dengan Wahabi. Jadi dapat kefahaman yang salah dalam agama. Orang yang mengaji berkitab tuan-tuan dalam agama, insya-Allah, kalau fitnah-fitnah datang, syubhat-syubhat datang, dia tak ada masalah. Dah khatam dah. Orang kata bid'ah zikir pas sembahyang, kita khatam kitab dah tuan-tuan. Bab tentang zikir pas sembahyang. Orang kata bid'ah berkumpul dan berzikir, kita buat pengajian baru ni, nanti jatuh fikri tu jahri bil zikri, khatam dah, habis dah 30. Jadi bila kita mengambil pendekatan secara berkitab, insya-Allah makrifah tu boleh dapat dengan kukuh. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatun nafs dan ma'rifatul akhirah ni, kalau kita hanya dengan ceramah tuan-tuan, shallow, cetek. Siapa yang nak kukuh, kena ambil secara pengajian berkitab, lengkap satu. Jadi kita hari ini nak cerita tentang ma'rifatul rasul sebersedikit. Jadi tuan-tuan, bila masuk saja Maulid Nabi, cari pengajian berkitab. Cari pengajian berkitab. Saya untuk tahun ni Maulid Nabi saya buat pengajian husnul maqsid fi amalil maulid. Tak perlu dah nak bincang, nak sambut Maulid Nabi ni sunnah tak sunnah. Itu perbincangan zaman-zaman muda, zaman-zaman jahil, zaman-zaman budak-budak dulu. Dah selesai dah, patut dah selesai dah. Perbincangan hal itu dah selesai. Beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Wahabi dah selesai dah. Tak payah bincang lah. Kami ahli sunnah wal jamaah dah jelas perkara ni disyariatkan, bergembira dengan kelahiran Rasulullah, berpahala daripada tuntutan iman, banyak yang kita akan tengok. Ni tiap-tiap tahun duk bincang. Sunnah tak sunnah sambut Maulid Nabi. Sunnah tak sunnah sambut Maulid Nabi. 40 tahun hidup itulah tiap-tiap tahun duk bincang bila sampai bulan Rabiul Awal. Ruginya hidup. Ruginya hidup. Daripada muda sampai ke tua duk bincang tahlil tak tahlil, tahlil tak tahlil, duk bincang benda sama. Kita patutnya tahlil dah selesai dah. Tahlil ni beratus dalil, bukan satu dalil. Tapi kerana kita dilalaikan dengan kejahilan orang-orang yang jahil, disibukkan dengan syubhat-syubhat orang-orang yang penuh syubhat,
maka berlalu masa yang panjang, ilmu tak meningkat. Ilmu tak meningkat. Tapi kalau 40 tahun, katalah satu kitab je kita khatam untuk Rabiul Awal. Tahun ni kitab ni, tahun depan kitab tu, tahun ni kitab ni, tahun tu 40 tahun, 40 kitab berkenaan dengan Rasulullah kita dah khatam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlulah kita nak menyibukkan diri kita dengan kebodohan orang-orang yang bodoh, syubhat orang-orang ahli syubhat. Benda tu dah patutnya dah selesai. Kalau ada orang baru kecil-kecil, muda-muda tu baru terkena fitnah tu, selesai kan, kemudian pergi naik. Jangan tiap-tiap tahun bincang benda sama, tiap-tiap tahun bincang benda sama. Rugi tuan-tuan. Nanti ada ya orang kata sambut Maulid Nabi ni sambut kematian Nabi. Benda tu dah dijawab oleh Imam Suyuti dalam kitab Husnul Maqsid fi Ma'alim Maulid. Syubhat yang sama telah dibincangkan, ditimbulkan oleh Syekh Al-Faqihani Al-Maliki, dah dijawab dah. Ya, selesai dah. Siapa mengaji selesai, tak ada masalah. Saya kata begini sebab apa? Sebab inilah ma'rifatul Rasul. Ada orang dia keluar ataupun dia sekarang salah faham di dalam agama, dia pandang Rasulullah ni macam manusia biasa. Yang kita nak baca beberapa perkara pada hari ini. Jadi sifat tidak mengenal Rasulullah dan para rasul ni memang sifat orang kafir. Dan disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Orang kafir bukan sahaja tak kenal Allah, tapi tak kenal Nabi yang diutuskan kepada mereka. Tak kenal. Dan Allah menyebut perkara ini dalam Al-Quran berkali-kali. Ni saya ada nukil. Ni buku yang saya buat berkenaan dengan 100 kelebihan Rasulullah, tapi tak siap lagi. Rasulullah terlalu banyak kelebihan. Terlalu banyak kelebihan. Sangat dahsyat. Yang kita akan tengok 14 aspek yang boleh kita lihat Rasulullah SAW. Ini buku terbaru saya berkenaan dengan 50 hadis kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara cara mengenal Rasulullah, mengenal umat Nabi Muhammad sallallahu, kemuliaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak apa. Al-Quran telah merakamkan sifat-sifat golongan yang ingkar dan kufur terhadap para rasul. Mereka melihat para utusan Allah ini dengan pandangan yang hina dan menafikan sebarang kelebihan kurniaan Allah kepada mereka, dan ini juga sifat golongan Khawarij. Golongan Khawarij dia tengok Rasulullah macam orang biasa. Dan Khawarij zaman sekarang ni Wahabi, jelas. Siapa yang belajar dengan Wahabi memang akan hilang kemuliaan Rasulullah. Maksudnya dia tak dapat nak mengenal Rasulullah dengan sebenar-benar kenal. Rasulullah ni manusia biasa, dah mati dah, tak ada kaitan dengan kita. Seolah-olah dah tak ada tawassul, tak ada istighatsah, tak ada. Rasulullah dah wafat dah, simpan macam tu je. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada ma'rifatul Rasul. Baik. Mereka merendah-rendahkan para Rasul. Khawarij memang macam ni, dengan mendakwa mereka adalah manusia biasa seperti kita. Ni biasa tuan-tuan. Ni penyakit orang kafir yang disebut dalam Al-Quran. Mereka suka sebut, alah Nabi ni sama macam kita, Nabi ni sama macam kita, dan menyatakan bahawa para Rasul tak memiliki sebarang kelebihan, cuma dapat wahyu je. Baik. Hakikat dan perangai sikap golongan orang kafir yang ingkar ini telah beberapa kali dirakamkan dalam Al-Quran. Contohnya surah Hud ayat 27. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana. Maka berkatalah ketua-ketua orang kafir dari kaumnya, kami tidak memandang kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Itu dia. Ketua-ketua orang kafir kata kepada para nabi yang diutuskan kepada mereka, engkau ni sama macam kami. Ma naraka illa basyaram mithlana. Alah, tuan-tuan boleh tengok, Rasulullah ni manusia macam kita, Rasulullah ni manusia macam kita. Duk cerita, duk merendah-rendahkan. Bukankah itu perangai Dzul Khuwaisirah Hurqus bin Zuhair At-Tamimi An-Najdi, Dzul Sudayyah, kepala Khawarij, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengagihkan harta kepada umat Islam, sebahagiannya itu utamanya pada waktu itu umat-umat Najd, pemimpin-pemimpin Najd, Sonadid Najd yang baru orang kata dekat dengan Islam, lalu diberikan harta kepada mereka. Maka ada satu orang lelaki yang sangat kurang ajar. Dalam sebagian hadis disebut janggutnya tebal, kepalanya bercukur, matanya cengkung, pipinya menonjol, mukanya itu sendiri muka yang cara muka golongan Khawarij. Sebab tu Rasul kata akan muncul nanti di akhir zaman lelaki ini seumpama mereka. Lalu dia berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil wahai Muhammad. Ma'adalta ya Muhammad. Kau tak berlaku adil wahai Muhammad. Dalam riwayat lain, "Ittaqillah ya Muhammad." Bertakwa pada Allah wahai Muhammad. Seolah-olah dia itu lebih bertakwa. Dan dalam suatu peristiwa ketika dia datang, Rasulullah ada sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Ali ada, para sahabat ada. Maka sebelum itu para sahabat ada sebahagiannya memuji-muji. Ya Allah, ya Rasulullah, lelaki ini hebat, hebat ibadat, hebat berjihad, hebat. Kata Rasulullah, "Ma'araftu, aku tak kenal." Lalu lelaki itu pun datang, "Ya Rasulullah, inilah orang yang hebat tu." Maka Rasulullah tengok, "Ma'araftu hadza, aku tak kenal." Dan ini tanduk yang pertama aku lihat dari keadaan umatku, tanduk syaitan. Yang pertama aku lihat daripada umatku. Sebahagian riwayat itu tambah, dan padanya ada nasab, ada apa? Kesan kemerahan daripada kemerahan syaitan. Para sahabat terpesona. "Ya Rasulullah, laki ni lahu ijtihadun wa nikayatun 'alal adu." Dah kuat ibadat, jihad pun hebat. Tapi Rasulullah nak ajar pada para sahabat. Rasul kata, "Aku seru kamu dengan Allah. Betul tak ketika kamu masuk dalam majlis ini, kamu berkata tidak ada orang yang lebih baik daripada aku. Betul tak?" Dia kata, "Naam, betul." Rasul nak ajar. Orang ni depan Rasulullah, depan para sahabat, depan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia rasa dia lagi baik. Ini memang sifat Khawarij. Dia tak ada mengenal Rasulullah, tak ada. Sedangkan kemuliaan Rasulullah itu sebesar-besar kemuliaan, sebesar-besar. Tak ada makhluk Allah yang lebih besar kemuliaannya daripada Rasulullah, hatta Arash sekalipun. Arash, lauh, qalam, kursi, syurga, neraka, 7 bentang langit, 7 kepala bumi, segala para nabi, segala para awliya, segala para, tak ada mulia lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana orang zaman sekarang ni, antara fitnah yang tersebar di kalangan masyarakat, fitnah Khawarij. Khawarij ni ada beberapa fitnah. Baik. Surah Ibrahim ayat 10. Qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Rasul-rasul mereka berkata, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang mencipta langit bumi, ia menyeru kamu untuk mengampunkan kamu dari dosa-dosa kamu, dan seterusnya. Apa kata orang-orang kafir? Qalu in antum illa basyarum mithluna. Wahai para rasul, engkau orang ni tak lebih daripada kami, sama je macam kami. Ini sifat apa tuan-tuan? Sifat orang kafir. Dipandang rasul macam biasa. Surah Al-Mu'minun ayat 24. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mithlukum. Maka ketua-ketua orang kafir daripada kaumnya berkata, orang ini hanyalah manusia seperti kamu. Dalam surah Yasin pun ada, banyak lagi tuan-tuan. Jadi memandang para rasul seperti manusia biasa, ini sifat orang kafir dalam Al-Quran disebut. Jadi bila kita dengar ada orang mengatakan Rasulullah ni manusia macam kita, tuan-tuan, Rasulullah ni manusia macam kita, Rasulullah ni macam kita, ini kata-kata ni bahaya, tuan-tuan. Dia memandang Rasulullah seperti manusia biasa. Ada satu orang pemimpin Wahabi, dalam kisah dia, dia punya nak beritahu Rasulullah ni dah wafat, tak ada apa-apa dah dengan kita, tak ada manfaat dah dengan kita. Apa dia buat? Dia kata pada unta dia,
Qum, bismi Muhammad ataupun bihaqqi Muhammad. Bangkit wahai unta dengan hak Muhammad atau dengan nama Muhammad. Unta tu diam. Dia pun ambil tongkat, dia ketuk. Pom, unta pun bangun. Tengok dia kata pengikut dia, kau tengok ni. Tongkat ni lagi bermanfaat daripada Muhammad. Sallallahu. Itu memang sifat Khawarij, sifat Wahabi. Sebab tu tuan-tuan, mak ayah Rasulullah dalam neraka, sambutan Maulid Nabi, tak nak sebut Sayyidina, tak boleh, nak bertawasul, jalan bersyirik, nak istighosah, dikatakan menyembah, nak bertabaruk, macam semua. Seolah-olah Rasulullah ni tak ada apa-apa dah lepas wafat. Garang, minta maaf lah tuan-tuan, hari ni saya garang sikit. Sebab fitnah ni telah tersebar. Dan orang-orang jahil yang tak belajar agama secara sistematik, saya panggil orang jahil tak mengajar agama, belajar agama secara sistematik, bila seseorang itu tak belajar agama, berkitab dan berguru. Siapa yang tak belajar agama secara berkitab dan berguru, diam. Dulu ada satu orang yang jahil di Andalus, cuba bercakap tentang agama. Ulama cakap gini, uskut, engkau diam, laisa laka syekh, engkau tak ada guru. Sebab tu orang yang mengaji agama hanya dengar-dengar YouTube, hanya datang-datang usrah, hanya tak mengaji secara sistematik, sifat kedudukan dia diam. Ini tak ada nak kutuk orang sana sini dalam YouTube, nak kutuk orang duk menganjing, menggunjing orang. Sebab tu kita ambil agama mengaji secara berkitab. Banyak, minta maaf tuan-tuan, masa panjang lagi. Baik, tak apa. Topik panjang, masa dah singkat, tak apa. Ya, baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah ni jalan kepada cinta Rasulullah. Itu dia. Mengenal, nak macam bagaimana nak mencintai Allah, mengenal Allah. Bagaimana nak mencintai Rasulullah, kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhingga. Bahkan tidak ada yang mengenal kemuliaan Rasulullah melainkan Allah. Ya. Jadi jalan kepada cinta. Sebab tu orang Arab apa? Kata orang Arab, man jahila syai'an ada. Siapa yang tak kenal sesuatu perkara, mungkin memusuhinya. Dan kalau kita tak kenal Rasulullah dengan segala kemuliaan baginda SAW, bagaimana nak menanam dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW? Ada setengah orang dia ingat Rasulullah tu hanya satu bentuk sejarah. Sejarah, benda sejarah. Dia tak rasa dia ada hubungan sekarang ni akan datang selepas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak mengenal kemuliaan Rasulullah. Pertama tuan-tuan, hadis yang sangat masyhur lah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang daripada kamu dengan iman yang sempurna. Takkan sempurna iman. Hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku ni, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya min walidihi, berbanding bapanya, atau ulama kata ibu bapanya. Orang Arab ni kadang-kadang disebut bapa tapi maksudnya ibu bapa. Ya. Aku ni, kata Rasulullah. Sebab tu para sahabat tuan-tuan, bila dah bercakap Rasul, fidaka abi ya ummi ya Rasulullah, ibuku dan ayahku menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah. Apa maknanya? Maknanya, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai berbanding ibuku dan ayahku. Kalau engkau ditahan satu hari contohnya lah, dan perlu ditebus dengan nyawa ibu dan ayahku pun aku sanggup tebus. Itu maksudnya, nak gambarkan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu kalau kita tengok, mereka boleh bercakap fidaka abi ya ummi, bi abi wa ummi. Tebusan aku, ibu dan ayahku tebusan untukmu ya Rasulullah. Dengan ibu dan ayahku, maksudnya aku mencintaimu ya Rasulullah lebih daripada ibu dan ayahku. Itu kata-kata para sahabat. Wa waladihi, dan lebih dicintai daripada anaknya sendiri.
wan nasi ajma'in, semua manusia termasuk dirinya sendiri. Pernah dalam satu ketika Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada semua orang kecuali diriku. Kata Rasulullah, belum lagi, maknanya belum lagi sempurna iman. Sayyidina Umar sehebat-hebat orang tu tuan-tuan, tak mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya. Kata Rasulullah, belum lagi. Maka Sayyidina Umar pun berkata, kalau begitu ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, al-an. Sekarang ni baru engkau kenal. Maksudnya baru-barulah engkau beriman dengan iman yang sempurna. Hebat macam mana pun sedekah kita, hebat macam mana pun jihad kita, hebat macam mana pun jihad kita, hebat macam mana pun tahajud kita, kalau Rasulullah tidak menjadi orang yang paling kita cintai, iman tak sempurna. Iman tak sempurna dan tak akan dapat halawatul iman. Tak akan dapat kemanisan iman. Dalam hadis yang lain, salatul man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, siapa ada pada dirinya, dia akan mendapatkan kemanisan iman. Apa pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama sekali nak dapat kemanisan iman, Allah dan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada segala yang lain. Sebab tu asas iman ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Ini duk sibuk manusia biasa, manusia biasa, manusia biasa, manusia biasa. Saya pernah duduk dengan satu orang, jaga malam-malam, dia terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Tiba-tiba dia boleh cakap, tuan-tuan, alah Rasulullah ni macam kita. Dia kata apa? Saya tak sanggup nak sebut ni. Dia kata air kencingnya hancing macam kita. Ya zubillah, astagfirullah. Tapi saya tak berdiam dirilah, saya terus tegur kat depan-depan macam tu. Tapi ni perangai orang ni kan. Perangai orang yang tak kenal Rasulullah. Tu saya kata, kamu tak tahu ke ada riwayat Ummu Yusuf, seorang hamba pernah minum air kecil Rasulullah SAW. Kamu tak tahu ke bahawa apabila kita belajar tentang khasais Rasulullah SAW, seluruh tubuh Rasulullah itu suci. Tidak ada apa yang keluar daripada tubuh badan Rasulullah melainkan suci. Hatta darah sekalipun, hatta air kecil sekalipun, dan tidak pernah ada orang melihat. Yang kita panggil qada hajat Rasulullah SAW. Allah bin Mas'ud sebut, bila Rasulullah pergi qada hajat, kita para khadam dia akan ikut, dan lepas qada hajat tu wangi. Jadi bila dia tengok-tengok tak ada kesan, maka Rasul kata, kamu tak tahu ke bumi diperintahkan untuk menelan apa yang keluar daripada tubuh badan para nabi. Ketika Rasulullah ada saya tak sebut air kencing, tuan-tuan, saya kata air kecil, diletakkan dalam dalam bekas satu orang perempuan namanya Ummu Yusuf, minum. Rasulullah kata, Rasulullah tak kata, kau minum najis, tak ada. Rasulullah kata, sihata ya Ummu Yusuf, sihatlah engkau wahai Ummu Yusuf. Dan disebut Ummu Yusuf tak pernah sakit sampai wafat. Rasulullah ni, tuan-tuan, tidak ada satu pun daripada apa yang ada pada Rasulullah boleh dipandang dengan pandangan jijik, tak ada. Hatta peluh Rasulullah disebut lebih wangi daripada diambil peluh-peluh Rasulullah ni dicampurkan dengan minyak wangi. Ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, ketika Rasulullah datang tidur dekat rumah dia pergi dekat Rasulullah, dia buka bekas kaca, ambil peluh-peluh Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa? Dia kata, wahai Rasulullah, peluh tuan ni antara yang wangi, paling wangi, dan kami campurkan dengan minyak wangi kami. Dan dipesan kalau dia mati nanti dimandikan dengan apa yang ada dalam bekas kaca tersebut. Sebab tu kalau kita nak tengok orang yang paling cinta Rasulullah, para sahabat lah. Para sahabat ni terkenal dengan 2 perkara, yakin kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tuan-tuan boleh tengok 2 perkara ni dalam kisah para sahabat. Yakin pada Allah, cinta kepada Rasulullah. Agaknya kalau para sahabat ada orang zaman sekarang kata, ni melampau lah apa, tak. Para sahabat terkenal dengan 2 ni, yakin pada Allah, cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pun kata pada kawan saya tu, saya kata engkau telah buat dua kesalahan. Pertama sekali, apa yang kau kata kencing Rasulullah tu anjing, salah. Yang kedua, engkau telah menjadikan Rasulullah perumpamaan buruk. Takut hancur amalan dia. Tapi saya tengok macam tu lah, orang-orang yang terkena racun Wahabi ni macam tu lah. Tuan-tuan boleh tengok. Panjang lagi aku nak cerita, tapi tak apa. Jadi kita nak tengok, saya tutup satu lagi dengan satu hadis. Satu orang datang jumpa Rasulullah. Hadis sahih juga. Tiga-tiga hadis yang saya baca tu semua hadis sahih. Jadi satu orang datang jumpa Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Maka Rasulullah kata, "Ma'addatta laha." Apa yang kau sediakan untuk hari kiamat? Maka dia kata, "Aku tak sediakan yang banyak, solat ke puasa tak banyak ya Rasulullah. Tapi walakinni uhibbullaha wa rasul. Tapi aku cinta Allah dan Rasul." Maka Rasulullah ada dua riwayat. Satu Rasulullah kata, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat kelak. Siapakah orang yang paling kita cintai waktu kita mati, waktu nyawa roh ditarik daripada jasad? Siapa yang paling kita cintai pada waktu itu? Dengan orang tu kita akan dibangkitkan. Dan kita nak pastikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, perawi hadis ni. Dia kata, kami para sahabat setelah kami masuk Islam, tidak ada yang lebih menggembirakan kami lebih daripada hadis ini. Apa dia? Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, amalan aku tak macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak macam Sayyidina Abu Bakar, tak macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi tanpa syak aku mencintai mereka bertiga. Para sahabat tentang bab cinta Rasulullah tak ada syak, tak ada syak. Rasulullah lebih dicintai daripada segala. Kita tanya pada diri kita, adakah kita mempunyai perasaan itu? Adakah kita mempunyai perasaan itu? Jadi ulama didik kita bila nak sampai Maulid Nabi, inilah yang nak dididik tu. Munasabahnya. Bila masuk bulan Maulid Nabi, sebelum bulan Maulid Nabi, berselawat, cerita tentang kelebihan Rasulullah, cerita tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, cerita tentang kemuliaan isteri dan anak Rasulullah, kemuliaan para sahabat. Yang kita akan tengok pada hari ini insya-Allah. Ya. Yang kita akan tengok. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana nak ma'rifatur Rasul, supaya kita dapat cinta Rasulullah dengan sebenar-benar cinta itu yang seperti mana kata Anas bin Malik, kami para sahabat tak ada perkara yang lebih menggembirakan kami. Setelah masuk Islam, apa dia? Kami akan dibangkitkan dengan orang yang kami cintai pada hari kiamat. Dan mereka tanpa syak lagi, semua para sahabat, kalau Rasulullah tu nombor satu. Mereka sanggup angkat pedang dengan ayah sendiri, mereka sanggup angkat pedang dengan bapa saudara sendiri, mereka sanggup angkat pedang dengan anak sendiri ketika berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, hatta keluarga sendiri pun tak ada lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Maka apakah aspek-aspek ataupun jalan-jalan untuk kita mengenal dan menambah kecintaan kita pada Rasulullah? Saya senaraikan di sini 14. Dan saya berazam untuk setiap cabang ni saya nak buat satu buku. Ada sebahagiannya saya dah buat buku. Antara yang macam saya sebutlah, umat Nabi Muhammad saya ada himpunkan satu buku. Jadi 14 cabang ni kalau boleh memang saya cadang adalah penulisan-penulisan yang ringkas. Sebenarnya banyak dah yang ulama buat yang panjang-panjang, tapi panjang-panjang kita nak mengaji pun kita ni orang awam. Dengan 40 hadis pun dah berpeduh dah. Jadi tuan-tuan, ni adalah 14 aspek yang saya himpunkan. Moga-moga kita
sentiasa meningkatkan pengenalan kita dengan Rasulullah. Dan macam saya kata, kenal dengan mengaji lebih. Bukan saya kata tak, ceramah bukan tak penting, ceramah boleh tuan, tak ada masalah. Tapi ceramah ni tidak membina keilmuan yang kukuh. Ilmu ni kalau nak kukuh dengan kitab pula. Dengan kitab. Ada saya buat kitab Isra' Mi'raj. Saya terjemahkan kitab daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Satu orang belajar dengan saya, dia kata, "Doktor, seumur hidup saya tak pernah belajar Isra' Mi'raj macam ni." Memanglah kata. Sebab bila kamu dengar ceramah, dan ceramah tu pendek kan, padat, dia hanya cerita satu aspek kecil daripada aspek-aspek kisah tu. Bila kamu belajar daripada awal sampai akhir lain. Baik. Di antara aspek-aspek utama bagi menambah ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengenalan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali kemuliaan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan semulia-mulia nasab. Jadi dekat sini kita kena belajar contohnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan bangsa Arab dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah ni tak pernah ada apa kita panggil orang yang mempertikaikan kemuliaan nasab Rasulullah, tak ada. Bahkan Rasulullah pun sebut setiap manusia yang diciptakan apabila berpecah dua daripada zaman Nabi Adam sampai ke Hashimi, tidaklah manusia itu berpecah dua melainkan aku diletakkan pada yang terbaik di kalangan mereka. Dalam sebahagian riwayat kata Sayyidina Jibril alaihissalam, aku telah menyimak barat dan timur, tak ada yang memiliki kemuliaan nasab lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pakar nasab dalam kalangan orang Arab adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar disebut nasab, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha disebut nasabah, pakar nasab. Jadi bila Waraqah bin Naufal kata pada Sayyidina Abu Bakar, kata pada Sayyidina Khadijah, akan muncul daripada kalangan kamu ni seorang nabi yang paling mulia nasabnya di kalangan kamu. Sebagai seorang pakar nasab tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar seolah-olah dah boleh agak lah siapa. Dia dah boleh agak. Sebab tu bila muncul Rasulullah tanpa syak, dia pakar nasab Arab. Yang kedua sirah. Dan kita biasanya mengenal Rasulullah melalui sirah. Tapi itulah sebahagian orang melihat sirah ni hanya dari sudut sejarah. Benda dah lepas. Dia tak nampak bahawa dia nanti dalam akhirat, dalam kubur nanti pun akan ditanya tentang Rasulullah, dibangkitkan nanti, syafaat Rasulullah yang membuka semua dengan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Sebab tu kita tengok munculnya orang yang tak bertawasul dengan Rasulullah ni, antara punca utama tak kenal kemuliaan Rasulullah. Baik. Yang ketiga syama'il. Syama'il ni rupa paras, kepribadian, akhlak. Alhamdulillah kami dah kitab Syama'il paling masyhur Syama'il Imam Tirmizi, saya pun tengah terjemahkan juga. Dah banyak dah juga. Tapi itulah dia 400 lebih riwayat. Kadang-kadang nak daurah berhari-hari, 2-3 hari juga. Kami dah khatamkan juga dekat Masjid Yusim tu. Tapi itulah. Sebab tu saya suka kecilkan jadi 40, 50. Supaya apa? Supaya orang nak ngaji pun tak rasa berat. Sebab kita ni orang lemah kan. Kita ni umat akhir zaman, umat lemah. Sibuk dengan dunia lah. Tu saya kata, jangan sampai bab dunia khatam kitab, textbook, exam, semua kita buat usaha. Agama ceramah. Jangan. Agama pun kita kena khatamkan kitab-kitab agama. Kemudian yang keempat, fadail. Ini bab yang sangat best. Kelebihan Rasulullah sebelum Nabi Adam, kelebihan Rasulullah sebelum dilahirkan, kelebihan Rasulullah semasa dilahirkan, sebab kelebihan Rasulullah masa hidup, kelebihan Rasulullah di akhirat. Jadi bila kita belajar fadail, kita akan tahu Rasulullah lah semulia-mulia makhluk, dan ini bab yang penting. Sebab tu dalam doa lepas sembahyang apa dia? Ati sayyidana Muhammadanil wasilah
wal fadilah. Kelebihan Rasulullah tu antara perkara yang amat penting yang kita sentiasa doakan untuk baginda, tujuannya untuk kita. Tapi tak kenal kelebihan Rasulullah. Kelebihan Ronaldo, oh Ronaldo kalau ni. Kelebihan Messi, oh ni. Kelebihan pemimpin-pemimpin mereka ini. Kelebihan anak saya ini. Kelebihan Rasulullah, krik 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 krik. Krik krik krik. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, khasais. Kenapa Rasulullah dibenarkan berkahwin lebih daripada 4? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlu ambil wuduk? Selepas bangun tidur kita kena ambil wuduk. Kenapa tubuh badan Rasulullah itu tidak najis? Ataupun tidak ada sesuatu pun pada tubuh Rasulullah itu yang dianggap sebagai, yang dihukum sebagai najis? Tak ada. Bahkan ulama kata seafdal air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah lebih afdal daripada air Zam-Zam. Khasais Rasulullah banyak, hukum-hukum yang berkaitan dengan Rasulullah secara khusus. Kemudian dalail. Dalail ni bukti-bukti kenabian, irhas dan mukjizat. Irhas tu bukti-bukti kenabian sebelum menerima wahyu. Mukjizat tu selepas menerima wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah pun kata, aku kenal satu batu dekat Mekah tu. Ni sebelum dapat wahyu lagi. Kalau aku lalu mesti bagi salam. Batu tu akan bagi salam. Ya. Jadi itu yang keenam, bukti-bukti kenabian. Penting tuan-tuan. Kemudian yang ketujuh, kelebihan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama karang kitab tentang kelebihan selawat. Dan bila kita dapat faham betapa besarnya kelebihan selawat, kita akan dapat mengenal sedikit kemuliaan Rasulullah. Sebab tidak ada mana-mana makhluk Allah yang Allah sebut Allah berselawat ke atasnya tu sentiasa, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pun berterusan. Kalau untuk Nabi Adam, para malaikat sujud sekali. Sujud sekali. Untuk Rasulullah, para malaikat berterusan berselawat sampai nanti hari akhirat, sampai ke syurga nanti pun. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pun mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan berselawat kepada Rasulullah. Itu para malaikat. Ya. Yang ke-8, ini saya sangat suka dan saya sedang menghimpunkan buku ini juga. Pujian Allah dalam Al-Quran buat Rasulullah. Antara yang menghimpunkannya Syekh Al-Hafiz Abdul Siddiq Al-Ghumari. Siapakah yang paling banyak dipuji Allah dalam sekalian makhluk Allah dalam Al-Quran? Rasulullah lah. Kamu menyangka kamu memuji Rasulullah ghulu. Orang Wahabi gitu, puji Rasulullah je ghulu, puji Rasulullah je ghulu. Kita kata, lepas tu dia kaitkan dengan orang Kristian memuji Nasrani. Tak, Rasulullah kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau memuji aku seperti mana Nasrani puji Isa bin Maryam. Mereka puji sampai mempertuhankan Nabi Isa. Selagi mana kita tak mempertuhankan Rasulullah, ulama kata selagi itu kamu tidak akan melampau. Sebab bahkan kurang, kamu tak akan mampu memuji Rasulullah dengan sebenar-benar kemuliaan Rasulullah. Kenapa? Pujian Allah pada Rasulullah telah mengatasi segala pujian yang lain. Jadi kalau orang kata memuji Rasulullah ni bid'ah, kamu nak kata Allah buat bid'ah ke? Kamu nak kata Allah buat bid'ah ke? Allah puji Rasulullah. Bahkan sebagian ulama kata hampir 1/6 ataupun 1/5 Al-Quran adalah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah ni perbuatan Allah sebelum cerita perbuatan malaikat. Malaikat memuji Rasulullah, para sahabat memuji Rasulullah, para nabi memuji Rasulullah. Tiba-tiba kita puji Rasulullah ghulu, melampau. Allah yang puji Rasulullah. Yang kamu takut sangat nak puji Rasulullah bukan mempertuhankan Rasulullah.
Oh garang, memang saya garang. Bab ni saya garang. Sebab apa? Sebab fitnah ni tersebar. Alah Rasulullah ni mamak kampung, Rasulullah ni macam biasa, Rasulullah ni. Ini apa kalam-kalam macam ni? Baik. Kemudian nama-nama baginda yang banyak. Yang paling banyak nama Allah, yang kedua Rasulullah. Jadi kita belajar al-asmaul husna, Rasulullah, ya Allah ada nama-nama yang begitu banyak, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti himpun 70 lebih, Imam Jazuli himpun 201, Maulana Musa Al-Bazi Ar-Rohani dalam Barakat Makiyah menghimpunkan 800 lebih nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 sunnah tasyri'iyah, perkataan, perbuatan dan perakuan Rasulullah. Ini yang dua ilmu yang biasa orang belajar, apa dia? Sirah Rasulullah dan sunnah perbuatan. Ini je. Sayanglah tuan-tuan. Yang ke-11 ahli keluarga Rasulullah. Anak perempuan Rasulullah penghulu syurga. Isteri Rasulullah Sayyidina Khadijah penghulu syurga. Bahkan ada riwayat walaupun sangat dhaif bahawa Sayyidina Maryam dan juga Sayyidatina Asiyah, 4 orang wanita terbaik atas muka bumi ini kan. Sayyidina Fatimah, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Asiyah dan Sayyidina Maryam disebut dalam riwayat yang sangat dhaif, tak apalah. Sayyidina Maryam dan Sayyidina Asiyah akan dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Cucu Rasulullah penghulu para pemuda di syurga. Bukan isteri Rasulullah yang menjadi ketua wanita, yang ketua wanita anak perempuan Rasulullah. Sebab apa? Inna Fatimata bid'atun minni yu'zini man adzaha. Sayyidina Aisyah tu adalah sebahagian daripada daging aku. Sebab tu dia menjadi ketua wanita syurga. Dia diciptakan daripada Rasulullah sebagai Rasulullah. Ya. Yang ke-12 kemuliaan para sahabat. Para sahabat lah sangat dahsyat. Saya panggil superheroes. Para sahabat ni kalau kita baca kelebihan seorang superheroes. Sayyidina Muaz, Sayyidina Zaid bin Sabit menguasai bahasa Yahudi. Bila Rasulullah suruh dia belajar bahasa Yahudi tu kan, dalam tempoh belas hari, berapa belas hari je menguasai bahasa Yahudi seperti mana ahlinya. Berapa belas hari je dah pakar, dah jadi pakar. Mana ada orang kita dengar belajar bahasa kaum berbelas hari je jadi pakar macam ahli dia? Tak ada. Tapi Sayyidina Zaid bin Sabit boleh. Safinah, ketika dalam satu pemusafiran, Rasulullah kata engkau Safinah. Orang lain semua penat bawa barang, maka dihimpunkan pada badan dia, tubuh dia, dia bawa. Dia kata tak ada penat pun. Ada sahabat Rasulullah yang berlari macam kuda. Hadis Uraniyyin, ketika dia mengejar pembelot, pengkhianat tu, pengkhianat menyangka yang mengejar mereka itu pasukan tentera berkuda. Rupanya seorang je berlari mana. Sorok sana, sorok sini. Ingatkan pasukan berkuda. Seorang je. Banyak lagi. Seorang-seorang kelebihan para sahabat Rasulullah SAW. Superheroes. Bukan yang pakai sependek kat luar macam Superman tu, bukan. Dah maaf. Kemudian kemuliaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Aduh, memang kita ni bertuah tuan-tuan. Kita ni sangat bertuah. Kerana kita umat Rasulullah SAW. Dan ke-14 syair-syair, madaih, pujian-pujian dan qasidah para sahabat dan ulama buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini 14 ni. Saya harapkan saya dapat terjemahkan Burdah Al-Busiri dan buat sikit syarahan untuknya. Pada kebiasaannya hanya 2 aspek sahaja orang belajar pasal Rasulullah, sirah dan sunnah pensyariatan, dalil pensyariatan. Hak lain kurang. Jadi akhirnya mati tanpa ma'rifatul Rasul. Jadi bila tanpa ada ma'rifatul Rasul, takut mahabbatul Rasul, cinta Rasulullah pun tak sampai. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, minta maaflah sedikit garang, sebab muncul satu zaman, golongan pada zaman ini yang sentiasa cuba merendah-rendahkan Rasulullah. So sibuk mak ayah dia dalam neraka, mak ayah dalam la ilaha illallah.
Padahal itu kan dah dijawab oleh para ulama. Masalikul Hunafa fi waladai Mustafa, dah semua pun dah jawab. Berapa ramai ulama tulis tentang apa, najati abawain Nabi, keselamatan dan kejayaan ibu bapa Rasulullah daripada api neraka. Ada lagi sibuk lagi nak kata mak ya Rasulullah neraka. Tak ada kesibukan dia melainkan merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu saya garang sikit hari ni, tuan-tuan. Moga-moga Allah pelihara kita, dan moga-moga kita bila sampai Maulid Nabi ni usaha ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul. Moga-moga dengan ma'rifatul Rasul kita bertambah cinta, insya-Allah. Bila kita mengenal kelebihan Rasulullah, bila berselawat rasa nikmat. Kita sedang berselawat ke atas makhluk Allah yang paling Allah cintai, yang mana kalau kita muliakan dia, Allah muliakan kita. InsyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.